Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni lagi berapa hari ni SPM? Lagi 6 hari. Sekarang ni pukul berapa ni? 6.40. Ibu rumah tu kau betul weh. Turun tengah morning walk sekarang. Road to SPM. Ambil air dengan Bayu. Hari ni hari Jumaat. Oh my god, hari yang penuh berkat. Weh, peliknya dia weh. Tunjuk. Outfit for today. Mesti ingat itu hanya kita berdua. Nak pergi sarapan dulu ke? Habis kau punya barang? Dah rekod. Aku masuk YouTube ni. Apa? Lepas sarapan baru mandi. Kak, nanti kita tinggalkan sekolah ni tau. Aduh. Padahal dia jadi saksi apa? Awak tu saksi. Tadi tu kau tak ada. Kau bincangnya aku rindu sangat. Si kau anu lagi. Saksi kerinduan. Di malam itu hanya apalah. Ni ada tumbang. Ada. Kau yang macam tu. Kenapa? Tadi. Kau record ke tadi? Takkan? Alah, jangan ambil tu Airin. Guys, baliklah. Sebelah sana punya kamera. Okay, hi guys. So this is Widan and this is me. We are having a slot during SPM lagi 4 hari je. Bapak kau 6 hari lagi. Tengok bulu mata Aku aku. pakai pula. Sama tak cakap. Macam lipat tudung kau. Wait, someone say Real me. This is my spec, not her. I don't have any spare because tak ada rambut. Jadi dikerumuni oleh pelajar. Listening test. Just wanted to let you know that I won't be able to make it to our dinner date on Friday. Something unexpected came up with my family. So, hi everybody. Jadi lagi beberapa jam untuk ke hari esok. Okay, sambung. Apa lagi? Orang turun ambil taksi. Panjat. Sini kejap. Panjat. Sebab kau... Okay, aku panjat dulu. Lepas tu, aku angkat kau. Lepas tu, kau... Kalau main menaklah ni hari-hari boleh jadi tinggi sebab badan kau memanjang. Sampai tak tu? Sampailah. Tak sampai. Tak boleh. Satu menipu. Apa benda lah. Janganlah semua orang. Hari kita orang baring kat situ. Lepas tu hujan. Kita orang pun pindah. Sempurna.
Apa ni? Alah, tak suka lah. Je. Sini. Ya Allah. Sini lah. Oh God, I can't go on without her. This girl is my love, my forever. Lah sekolah ni sebenarnya. Kalau tak ada monyet. Nak stalking kau nampak? Tengok. Nampak tak? Nanti kita rindu sekolah ni. Tapi saya ingin menafikan kenyataan tersebut. Kenyataan tu benda yang nyata. Kenyataan. Contoh penyataan Alia Natasha cantik. Itu penyataan. Kalau kenyataan Natasha cantik sebab dia pakai makeup. Itu kenyataan yang kau buat. Tapi sebenarnya penyataan dia lain. Dia memang cantik natural macam tu. Kenyataan tu betul-betul lah gila. Yelah, cantik lah ni. Masalahnya kau cakap kenyataan pakai makeup. Tak, aku cakap penyataan pakai makeup. Oh. Mana dia kau tipu tadi kau cakap kenyataan pakai makeup. Apa kak? Ni aku tak ni lagi lah. Apa? Jumpa. Tapi tak pandang. Ya, apa ni? Maksudnya eye contact? Apa ni? Dah, tapi satu kali je hari ni. Kat mana? Dekat Dewan tadi. Kat Dewan? Pada pukul 8, lepas maghrib, ada kelas PAI. Kelas Ladybug. Slot PAI. Okey, tadi kan cara soalan adalah kenapa masih lagi berlaku perkara macam ni? Sebab